JDT kembali dalam misi mencari kemenangan di ACL Elite bertemu Machida Zelvia pada Selasa ini meskipun tanpa tonggak warisan. Johor Darul Ta'zim menghadapi satu cabaran besar menentang kelab Jepun Machida Zelvia yang akan berlangsung pada Selasa ini. Pasukan Harimau Selatan akan turun beraksi tanpa kelibat tonggak warisan yang masih terkena hukuman FIFA, namun skuad Harimau Selatan masih mempunyai beberapa tonggak pengganti untuk memperkuat pasukan. Johor Darul Ta'zim pastinya akan memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri bagi mendapatkan kemenangan 3 mata berharga. Walau bagaimanapun berdepan Machida Zelvia bukanlah satu tugas yang mudah buat JDT. Ini kerana sudah pasti kelab asal Jepun itu mempunyai kualiti di atas JDT. JDT perlu berwaspada dengan beberapa tonggak berbahaya yang dimiliki oleh Machida Zelvia jika tidak ingin kekalahan kembali terjadi di SSI. Perlawanan JDT menentang Machida Zelvia ini akan disiarkan secara langsung di Astro pada Selasa ini jam 8.15 malam.